Kalau sebut Kuala Terengganu, mesti ramai ingat pantai je. Tapi sebenarnya, bandar ni penuh dengan tempat menarik, makanan sedap dan lokasi wajib singgah. Jom jalan-jalan bajet ke Kuala Terengganu. Untuk trip kali ni, kita bergerak dari Kerteh ke Kuala Terengganu. Sebelum mulakan perjalanan, jangan lupa isi minyak dan top up Touch 'n Go dulu. Destinasi pertama, kita singgah ke Pine Hill Garden untuk menikmati suasana taman yang tenang, dikelilingi kehijauan alam serta spot bergambar yang cantik. Seterusnya, kita singgah ke Choka Cake Kuala Terengganu. Memang spot terbaik untuk dessert lovers. Kemudian, kita ke Kampung Budaya Terengganu untuk mengenali keunikan budaya dan warisan negeri ini. Lepas tu, wajib singgah di Keropok Warisan Losong untuk rasa keropok lekok asli Terengganu yang memang padu. Akhir sekali, kita ke Masjid Kristal, ikon Kuala Terengganu yang terkenal dengan seni bina yang unik dan cantik. Jumlah bajet keseluruhan trip kali ini ialah korang rasa bajet tak?